Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua. Nama saya Teja En dan saya bersekolah di SMK Taman Desa. Kod sekolah saya ialah WEA 0212. Pada hari ini, saya ingin berbicara buku tentang novel tawanan Komandan Kaukasus karya Rozani Yahya. Novel ini mempunyai 175 muka surat. Novel ini bermula dengan kehilangan Kim Yong yang kali terakhir dikesan apabila keluar mencari kumbang di pinggir hutan. Rakyat sekelasnya bersimpati dan bersedih atas kehilangannya dan telah menziarahi Puan Lee, iaitu Ibu Kim Yong. Sebulan selepas itu, Cikgu Salimah, yang merupakan guru sains kelas tingkatan 1 Arif, telah memberikan tugas anak muridnya untuk mencari serangga bagi menghasilkan projek Zoo Mini. Farhani, Syami dan Mira ditugaskan untuk mencari kumbang. Mereka bertiga bersetuju untuk mencari kumbang di Dusun Datuk Farhani. Farhani yang tiba awal telah memasuki ke Dusun Datuknya terlebih dahulu. Farhani telah menemui sebuah rumah usang dan menuruni ke ruang bawah tangga yang membawanya ke dimensi yang lain, iaitu dimensi kerajaan kumbang. Mira dan Syami terkejut apabila sampai di Dusun Datuk Farhani tetapi tidak nampak terlibat Farhani. Peristiwa kehilangan Kim Yong dan Farhani telah menjadi walang masyarakat setempat dan seluruh Malaysia. Cikgu Salimah yang berasa serba salah telah mengajak murid-muridnya untuk menjejaki mereka yang hilang. Mereka telah menjumpai rumah usang yang dimasuki oleh Farhani. Haikal telah mengajak Daphne dan Wei untuk kembali pada waktu malam ke rumah usang tersebut setelah dia menemui sapu tangan milik Farhani. Farhani yang berada di dimensi kerajaan kumbang dibawa oleh Kumbang Bara untuk menghadap Maharaja Tanduk di istana. Kemudian, Farhani dikurung dalam sebuah tabung uji bersaiz besar di sebuah makmal kerana Komandan Kaukasus ingin menjadikannya bahan uji kaji untuk menakluk dunia manusia. Di situ, dia telah bertemu dengan Kim Yong yang sebelum ini hilang. Komandan Kaukasus merupakan seekor kumbang yang kejam. Komandan Kaukasus ingin merampas takhta Maharaja Tanduk dan giat memburu Puteri Coleoptera yang bersembunyi agar menjadi pewaris takhta yang sah. Kumbang Bara dan Bintik yang merupakan pengikut Puteri Coleoptera telah membawa sekali Farhani dan Kim Yong untuk menyelamatkan diri dan menghadap Puteri Coleoptera. Pada masa yang sama, Haikal, Daphne dan Wei yang masuk ke ruang bawah tanah rumah tersebut telah memasuki dimensi kerajaan kumbang juga. Mereka terkejut apabila menjadi tawanan kumbang yang bersaiz besar di dalam hutan. Mereka juga dikejutkan dengan Farhani dan Kim Yong yang selamat dan menceritakan bahawa kumbang-kumbang tersebut memerlukan bantuan mereka untuk menewaskan Komandan Kaukasus. Tidak lama selepas itu, Haikal, Daphne dan Wei telah ditawan disebabkan tempat persembunyian Puteri Coleoptera telah dibongkar oleh Dara Bintik. Walau bagaimanapun, Farhani dan Kim Yong yang berjaya melarikan diri menyusun strategi untuk menyelamatkan rakan-rakan yang ditawan bersama dengan Dara Merah dan pengikut lain. Mereka telah berjaya menupaskan Komandan Kaukasus dan membebaskan Puteri Coleoptera, Maharaja Tanduk, Bara dan rakan-rakannya melalui menggunakan cecair endosulfan. Pada akhir cerita, Puteri Coleoptera telah ditawarkan sebagai pemerintah kerajaan kumbang yang baharu. Puteri Coleoptera telah menghadiahkan lambang kerajaan kumbang yang diperbuat dari logam perak kepada Farhani dan rakan-rakannya. Mereka yang telah pulang ke dimensi sebenar dipandang halimunan oleh manusia. Mereka meminta bantuan Kumbang Bara yang kemudian menghasilkan sirup. Dan akhirnya mereka pulang ke bentuk asal mereka dan kembali pangkuan keluarga masing-masing. Setakat itu sahaja berbicara saya tentang novel tawanan Komandan Kaukasus. Semoga novel ini dapat menginspirasikan anda semua untuk memupuk kegigihan berdepan dengan berbagai-bagai cabaran ataupun rintangan dan memupukkan kerjasama antara rakan-rakan. Sekian, terima kasih.